Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih saya rakamkan kepada tuan pengacara majlis, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa Surau Seri Tanjung. Betul? Ya. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis mengabdikan diri kepada Allah. Pertamanya kita telah solat Isya, solat sunat tarawih, witir, dan kini dimulakan dengan tazkirah ringkas. Bersyukur kita kehadirat Allah. Akhirnya saya jumpa juga surau. Ada 3-4 kali saya tawaf kawasan ini, jumpa surau. Rupanya surau bawa kolong. Kolong kan, orang pergi bawa kolong. Kampung-kampung ada kolong kan. Alhamdulillah. Yang penting orang Islam dia cari tempat untuk sama-sama berkumpul. Tak kira lah bawa pokok ke, bawa kolong ke, di celah-celah bukit ke. Dia surau cantik, masjid cantik, kalau tak diimarahkan pun nak buat apa. Biarlah ala kadar sederhana, beza dengan orang lain. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Yang Allah Ta'ala lihat betapa ikhlasnya kita mengabdikan diri kepada Allah. Biarpun tempatnya sederhana, biarpun di atas batu dan pasir tempat sujud kita, tapi pandangan Allah jatuh kepada insan-insan yang jujur, ikhlas mengabdikan diri kepada Allah. Kerana ibadat ini bukan untuk dibanggakan kepada manusia. Begitu juga masjid-masjid, surau-surau bukan untuk dibanggakan kepada manusia, tetapi yang dibanggakan kepada Allah. Di mana jatuhnya pandangan Allah, itu yang kita nak bangga, itu yang kita harap, supaya Allah lihat kita pada malam ini, supaya Allah lihat jemaah di surau ini yang datang beramai-ramai, walaupun panas, walaupun di bawah kolong, walaupun suasananya sederhana lengkap, tapi ini yang termampu ya Allah. Ini yang ada bagi kami, insan-insan yang sederhana. Harapnya tempat yang sebegini tidak memudarkan semangat kita. Jangan pula start enjin pergi semayang kat masjid aircon. Kita motor pergi, malas aku surau ni panas, jadi surau yang ada aircon. Tak sama orang solat yang tak ada aircon dengan ada aircon, tak sama. Orang yang solat dalam suasana selesa dengan yang tak selesa, tak sama. Yalah, macam mana pun kita nak juga cari suasana selesa. Manusia kan, dia macam mana pun nak cari juga selesa. Ala kulli hal, semoga yang demikian ini tidaklah menjadikan kita ni banyak pertikaiannya, banyak persoalannya, banyak sengketanya. Dia kalau surau macam ni, jarang orang nak berebut jawatan kuasa. Kalau surau tu dah cantik sikit, mewah sikit, berebut jawatan kuasa. Masjid lagi lah, berebut jawatan kuasa. Allahu Akbar. Dia jadi akhir zaman macam ni lah. Hilangnya keikhlasan, hilangnya kejujuran, hilangnya nilai-nilai ibadat dalam kehidupan manusia. Sebab sebagai seorang Muslim, apa saja kita buat, kita nak letakkan pada neraca. Neraca apa? Harus, haram, makruh, sunat. Di mana kategori? Di mana kategori perbuatan kita? Harus, sunat, wajib, di mana? Dan dengan demikian saya yakin apa saja kita buat, dia akan dikategorikan sebagai ibadah.
gerak-geri kita, tidur kita, makan kita, jalan kita, bercakapnya kita, pergi pasarnya kita, semua itu dikira sebagai ibadat kalau kita buat dengan sepenuh hati kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana manusia. Sebab manusia tak boleh balas. Manusia tak ada apa-apa untuk diberi pada kita. Dia macam kita juga. Dia tak ada, kita pun tak ada. Betul? Tapi cuba berharap pada Allah yang Maha Kaya, Allah yang memiliki segala sesuatu. Sebab itu golongan munafikin, dia cuba menjauhkan Nabi Muhammad, dia cuba menjauhkan orang-orang Islam, terutamanya penduduk di Madinah yang masuk Islam. Dia berusaha supaya penduduk Madinah yang baru masuk Islam menjauhkan diri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang baru berhijrah ke Madinah, dengan tujuan supaya Nabi Muhammad itu dilihat apa, supaya Nabi Muhammad itu dilihat hina, supaya Nabi Muhammad itu dilihat tak ada apa-apa. Sebab bagi andaian golongan munafikin, yang diikut adalah yang diikut ialah kepada mereka yang banyak mempunyai apa-apa. Betul? Engkau ikut Muhammad buat apa? Muhammad datang daripada Madinah, tak ada apa-apa. Kambing seekor pun tak ada. Kau nak ikut sahabat-sahabat Muhammad buat apa? Semuanya datang selai sepinggang daripada Mekah, tak ada apa-apa. Ikut dia buat apa? Jadi andaian golongan munafikin ikut Nabi Muhammad ni, tak ada apa-apa. Ikut Nabi Muhammad ini akan terus jadi apa? Akan jadi miskin. Sebab Nabi Muhammad ini bincang mengenai halal haram, meletakkan batasan-batasan yang diredha oleh Tuhan dan batasan-batasan yang tidak diredha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian munafikin lihat ada di sana ruang untuk mengajak golongan yang baru masuk Islam di Madinah supaya menjauhkan diri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Muhammad itu bapa kedana, Muhammad itu miskin. Ya betul, Nabi Muhammad tak ada harta masa sampai di Madinah, tetapi Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus. Kalau Nabi minta, semua turun dari langit dan di bumi. Apa yang Nabi Muhammad tak boleh minta? Semua Nabi Muhammad boleh minta. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta sebab ada sifat malu dengan Tuhan. Malu. Allah dah bagi saya macam-macam, nak minta lagi apa benda? Lain dengan kita. Lain dengan kita. Kita ni tak buat banyak pun tapi minta macam-macam. Betul? Ya Allah, bagilah aku itu, bagilah syurga, ya Allah, Jannatul Firdaus, ya Allah, berilah aku kekayaan, ya Allah, berilah aku itu, berilah. Macam-macam kita minta. Demand kita dengan Allah macam-macam. Tak salah, sebab kita minta pada yang ada. Minta, tak apa. Tamak dengan Tuhan tak apa. Kita rasa tamak dengan kekayaan Allah. Ya Allah, kau ni maha kaya, ya Allah, berilah. Tak apa. Tapi dalam masa yang sama kita nak fikir juga, aku minta banyak-banyak ni berbala ke dengan apa yang aku dah buat? Sebab itu doa witir ni kadang saya kadang saya tak nak baca habis doa witir tu, doa tarawih tu. Kan wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil kiramatil bersama dengan wa fil jannati dakhilin wa bi huril 'ain mutazawwijin. Kan masuk syurga ya Allah, kan? Baru sembahyang 8 rakaat minta syurga dah. Dan minta syurga tak apa, memang kita disuruh minta syurga, Jannatul Firdaus, memang disuruh minta syurga. Tapi dalam minta syurga tu dia demand lagi. Apa yang dia, aku nak masuk syurga disambut oleh bidadari, dan aku nak dikahwinkan dengan bidadari. Habis bidadari sini nak buat apa? Aku nak dikahwinkan dengan bidadari. Dan bidadari-bidadari ini pula hendaklah menyambut kehadiran aku dalam syurga dalam keadaan mereka memakai sutera-sutera. Amboi. Kalau pakai cotton dia tak nak. Dia nak sutera. Bidadari itu dia punya syarat nak sambut aku mesti pakai sutera, ya Allah. Jangan sembarangan. Pakai cotton aku tak nak. Pakai sari pun aku tak nak. Kalau pakai sari mesti sari yang sutera. Aku yang nak pakai yang sutera, ya Allah. Kemudian dahlah pakai sutera, di tangan mereka ada kendi-kendi emas. Kendi emas. Kalau kendi berak tak mau. Kendi emas. Aku nak di tangan-tangan mereka kendi emas, dan dalam kendi-kendi itu terisi susu dan madu. Kalau air kosong mineral tak mau. Mesti masa sambut pakai sutera, disambut oleh bidadari, pakai sutera, di tangan mereka kendi-kendi emas, dalam kendi-kendi itu terisi susu dan madu. Amboi, kau punya iman baru 8 rakaat itu pun
separuhnya khusyuk, separuhnya tak khusyuk, separuhnya shopping, separuhnya fikir nak buat kuih raya, separuhnya nak fikir baju raya tak ambil lagi, kain semalam tanya dengan tukang jahit, dia kata tak siap lagi, raya dah dekat, macam-macam kan, macam-macam dalam kepala ni, lepas tu minta macam-macam iman dengan Allah. Manusia ni Allahu Akbar, kadang-kadang kita ada sifat malu juga ya. Tapi tak apa. Bila Nabi Muhammad SAW dilihat tak ada apa-apa golongan munafik, disuruh jauhkan kaum muslimin di Madinah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi khazainus samawati wal ardh yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ni kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua munafikin. Dia chief munafikin. Dia banyak merancang jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia yang terlibat dalam membawa lari 70 mujahid daripada medan jihad. Kerja dia banyak perancangan-perancangan jahat dia. Dia beritahu bila Nabi Muhammad pergi berperang, peperangan Bani Mustalaq, masa Nabi Muhammad nak balik, masa balik sebelum Nabi Muhammad sampai Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul telah merancang jahat di Madinah. Dia menyebarkan berita bahawa Nabi Muhammad ni miskin, papa, kedana. Kita ni lebih mulia daripada Muhammad yang datang selai sepinggang daripada Madinah. La yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Nescaya akan dihalau, akan diusir oleh golongan yang mulia akan yang hina. Dia kata dia mulia, dia kata Nabi Muhammad itu hina. Dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Allah ceritakan bagaimana dialog Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah Ta'ala beritahu, walillahi khazainus samawati wal ardh. Bagi Allah segala khazanah yang ada di langit dan yang di bumi. Ya, segala yang di langit dan di bumi, semua itu khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang munafikin itu tidak tahu betapa agungnya Allah, betapa kayanya Allah, betapa hebatnya Allah yang boleh berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apa yang dimiliki oleh golongan munafikin. Tapi umat Islam sentiasa diminta hidup sederhana, sentiasa diminta supaya hidup mereka tidak melampau, ya, tidak melampau-lampau dalam kehidupan ini. Kalau beli baju raya pun berapa line nak? 2 line, 3 line cukup lah, jangan sampai 10 line membazir. Kuih raya nak berapa jenis? Kadang buat sampai 12 jenis. Makan tak makan? Sebab itu raya dekat negara Arab senang aja. Raya dekat di negara Arab senang. Bulan puasa pun di negara Arab senang. Yang ada suasana di negara Arab, terutama Jordan, saya pernah puasa beberapa negara Arab, ya, saya lihat di bulan Ramadan orang Arab ni dia memang fokus di ibadat, banyak ibadat. Ya, dia akan berbuka puasa di masjid, dia akan iktikaf di masjid. Solat Aisyah, solat sunat tarawih dengan solat subuh macam solat Jumaat tu, penuh, melempah-lempah manusia datang. Ya, memang dia datang, dia nak mengharapkan bulan Ramadan ini bulan yang dapat dia tergolong dalam golongan orang yang dapat keampunan Allah. Satu bagus pula yang di Jordan atau di negara Arab ni tak ada bazar Ramadan. Selamat. Ya, kalau tak begini jadi kan, sini satu plastik, sini satu plastik, satu plastik, ini jalan tawaf bazar Ramadan. Allah. Masuk pukul 5, pukul 7 baru keluar. 2 jam dia tawaf. Apa benda dia cari tak tahu. Tengok jumpa lagi. Kita lain pula kan, beli makanan nak buka puasa. Betul lah, gembira tu Nabi pun sebut. Lisaimi farhatan, bagi orang berpuasa ni ada 2 kegembiraan. Kegembiraan farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama ketika dia buka puasa, memang happy pun, tak ada siapa sedih nak buka puasa. Ada tak? Kau menangis masa puasa. Kenapa? Nak buka puasa dah, ingat nak puasa lagi, nak tambah lagi sedap. Tak ada. Terberang 3-4 jam dia letak depan dia tengok. Kalau dulu lagi best, dia mesti buka radio. Kalau di kampung, saya ingat di kampung, dia kalau azan masjid tu dia belum lagi, dia mesti radio. Dia mesti azan maghrib menandakan telah masuknya waktu solat fardu maghrib. Allahu Akbar, Allah. Radio 1 dia mesti buka. Baru dia buka puasa. Kalau tak, dia tak nak buka puasa selagi radio tak azan. Dia kampung lah dulu, sekarang lain dah.
lain kan. Nak buka puasa bukan main happy kita kan, dengan hidangannya, dengan makanannya, dengan minumannya. 12-13 jenis ada. Saya datang Malaysia terus saya sakit. Sakit tu, saya kena resdung, migraine. Cuacanya, makanan negara-negara Arab buka puasa makan korma, minum susu masak, makan roti, sehat. Sehat walafiat. Datang sini jadi sakit. Makan makanan yang mungkin terlalu gairah sangat agaknya. Lama tak jumpa kat Jordan, datang sini belasah jadi sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi dekat sana makan kambing setiap hari pun tak apa. Datang sini makan kambing sekali je dah sepening. Kipas nampak 2, mikrofon nampak 3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi suasana dia berbeza. Alhamdulillah, kita dah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Kita dah masuk 10 terakhir. Teruskan perjuangan. Teruskan momentum ni sampai malam 29. Boleh atau tidak? Nanti tak malam banyak macam ni tuan? Ataupun 10 dah semakin kurang, malam ni tazkirah ramai sikit. Ya tu maksudnya apa? Malam ni ramai sikit. Jujur. Saya tak nafi, ujung-ujung ni dia semakin mudah kan. Bateri kita ni tak tahu apa jenis bateri kita charge. Kalau macam handphone lah kan, dia ada 5 bar penuh kan, dia tinggal 3 bar, 2 bar, hujung tinggal 1 bar je. 1 bar je tinggal. Bila nak charge ni bulan Ramadan ni 10 terakhir ni kemuncak. Nak tahu kita ni tamat di garisan penamatan atau tamat di garisan penghujung ataupun tidak. Inilah dia nak tengok ni, tengok. Saya di masjid Kuis pun, Kolej Nisa Terapan Selangor tu, saya dah 6 tahun saya jadi nazir. Sekarang saya sambung belajar, saya tak jadi nazir lah. Saya tahu lah pengalaman saya jadi nazir ni. Malam pertama 10 awal, 10 pertengahan. Bila masuk 10 hujung tu, yang 10 hujung lah 15 cukup. 15 tu dah mula kurang. Sikit. Tapi saya sangka baik lah, mungkin dia solat kat rumah. Sangka baik. Dia sebab itu 8 dengan 20 ni, 8 atau 8 witir, 8 tarawih, 3 witir kan. Jadi 11. Sama juga dengan 20. Ada yang sembahyang 8, ada yang sembahyang 20, ada yang solat 20. Yang solat 8 betul, yang solat 20 pun lagi betul. Tapi 8 ke 20, dua-dua boleh. Yang penting 8 ini jangan salahkan yang 20, 20 jangan salahkan yang 8. Jangan pula 20 rasa dia best. Oh dia best, dia rasa aku 20, dia 8 aja. Apa kelas? Dia perli kawan tu kan. Mungkin yang 8 tu lagi bagus daripada yang 20, kita tak tahu. Tapi dari sudut fizikal, dari sudut logiknya, mestilah yang 20 tu lebih baik daripada yang 8. Nabi betul, Nabi buat 8, Nabi balik sambung di rumah. Ini yang disebut oleh isteri-isteri Nabi cerita. Bukannya orang luar, isteri dia cerita, Aisyah cerita, Zainab cerita. Nabi balik, Nabi akan sambung. Aku tidak melihat Nabi Muhammad begitu banyak solatnya di malam hari, melainkan bulan Ramadan. Nabi buat 8, Nabi balik, Nabi sambung pula di rumah. Nabi sambung. Sebab itu ada 8, ada 20. Sebab itu Umar bin Al-Khattab yang sangat rapat dengan keluarga Nabi SAW maklum bahawa Nabi balik, Nabi sambung. Sebab itu zaman pemerintahan Umar buat 20 sembahyang sunat tarawih. Tak ada seorang pun sahabat bangkit bantah. Kata Umar, engkau buat apa ni? Nabi tak buat pun. Nabi buat 8 je, engkau buat 20. Pandai-pandai engkau Umar. Tak ada seorang pun bantah. Sebab sahabat maklum bahawa Nabi balik, Nabi sambung. Nampak tak? Kita balik, kita sambung ke? Kita balik sambung juga. Sambung makan malam tadi tu kan. Pergi, dia balik bukan pergi balik ni terus ke dapur. Balik ni terus ke dapur, cuma ke dapur. Apa yang ada tengok lagi sakit baki kan. Tak salah pun kan, daripada bazir baiklah makan. Tapi nak kata sambung Nabi Muhammad dengan sambung kita tak sama. Kita sambung juga, kita sambung makan. Kan Nabi balik, Nabi sambung solat. Itulah bezanya. Ya. Jadi bagi saya yang 8 pun boleh, 20 pun boleh. Kalau rajin buatlah 20. Kalau tak rajin, kalau rasa penat, saya tahu kita kerja penat dan sebagainya ya. Kalau di negara Arab Ramadan banyak cuti ya. Kita bulan Ramadan kita kerja, baguslah tu ya, baguslah. Sebab itu kalau boleh dah buat 8, katakan malam ni buat 8, balik rehat dulu kan, tidur pukul 2, pukul 3 tu bangun, sambung lagi sikit. Boleh tak? Cubalah solat malam tuan-tuan. Allah, kemuliaan
kemuliaan seseorang itu terletak pada solat malam. Mulia kita tuan-tuan. Bukan kata yang tak solat malam itu hina-hina, tidak. Tapi nak beritahu solat malam itu, tolong jaga kebersihan. Yang solat malam ini dia luar biasa. Sebab ada masa yang Allah Subhanahu wa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan doa kita diperkenan oleh Allah, sebab diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan turun sampai ke langit, lapisan langit yang pertama. Kita bila saya sebut hadis ni, bukan nak suruh tuan-tuan fikir macam mana Tuhan turun, bagaimana Allah Taala turun sampai ke langit, lapisan langit pertama, tetapi nak beritahu di sana bahawa hampirnya manusia dengan Tuhan. Ada saat ketika manusia akan hampir dengan Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala menghampirkan diri dia kepada hamba-hamba dia yang sedang sujud, yang sedang bermunajat, yang sedang membaca Quran, yang sedang beristighfar. Wahum bil ashari yastaghfirun. Ini yang disebut sedang mereka beristighfar pada ketika menjelmanya waktu sahur, waktu subuh. Salamun hatta matla'il fajr. Betul, selamat sejahtera yang diungkapkan oleh para malaikat ialah sampai terbitnya fajar, solat subuh. Jadi malam ni ada waktu yang manusia perlu bersendirian dengan Tuhan. Ini ramai-ramai ini lain. Ini secara berjemaah memang yang ini dituntut. Tapi yang bersendirian, kita duduk di atas sejadah bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon, kita meminta, kita berdoa, ya. Kita beristighfar, kita bermuhasabah dengan penuh jujur, dengan penuh keikhlasan, dengan tulus hati ni tuan-tuan. Saya yakin tidak ada mata yang tidak akan menitiskan air mata. Dan titisan air mata itu adalah sangat bermakna bagi Allah. Ya. Air mata yang menitis mengenangkan dosa maksiat yang telah terlanjur. Air mata yang menitis mengenangkan nasib di akhirat. Air mata yang menitis mengenangkan keampunan Allah. Air mata yang menitis mengenangkan nasib di mahsyar kelak. Jauh perjalanan kita ni, jauh. So semua itu boleh dikenang, bersendirian dengan Tuhan, air mata menitis, Allah lain. Luar biasa. Saat dan ketika itu sangat bermakna bagi kita. Sebab itu Nabi ni, kalau Nabi sujud malam hari, Aisyah kata, bila Nabi sujud, Nabi solat malam, bila Nabi sujud, Nabi bangun daripada sujud tu, tempat Nabi sujud tu basah tuan-tuan, dibasahi dengan air mata. Apa yang Nabi nangis tuan? Apa lagi yang menyebabkan Nabi nangis? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan dosa yang lepas yang akan datang? Bukankah Nabi Muhammad ini memang telah diisytihar, dinobatkan sebagai kekasih Allah yang bakal duduk Jannatul Firdaus, yang pertama sekali akan masuk syurga, baginda dan juga keturunan baginda? Bukankah ini semua satu pemberian yang luar biasa kepada Nabi Muhammad? Sepatutnya Nabi Muhammad boleh lena tidur tuan-tuan. Tetapi tidak. Nabi bangun malam, Nabi sujud, Nabi solat, Nabi sujud. Dalam sujud itu teresak-esak Nabi menangis seperti orang yang kehilangan ibu, menitis air mata, membasahi tempat sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Kita ni dalam kita ni, apa jaminan yang kita dapat? Kita belum ada apa-apa jaminan. Jaminan ialah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Besok kita akan berada di rombongan yang pertama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita tidak ada apa-apa jaminan lagi. Siapa yang di antara kita yang rasa confirm dia boleh masuk syurga? Kalau confirm masuk syurga tu tak tahu saya pula kan. Kalau kata masuk syurga ke masuk neraka, entahlah ustaz. Saya tak confirm. Cakap betul-betul, syurga ke neraka? Lah, susah juga. Dia masih lagi tak confirm. Setakat hari ini, dengan amalan dia, dengan sikap dia, dengan kepribadian dia, dengan budaya kerja dia, dengan amanah dia, tanggungjawab dia, bicara dia, semua ini kalau dicampur diletakkan pada satu bejana, dilihat, diukur, dilihat, adakah dia ini sudah memiliki ciri-ciri ahli syurga? Ciri-ciri baru sudah ada belum? Itu
Cubalah, cuba. Allah, kalau kita bermuhasabah lihat benda tu, kita akan dapat lihat, ya Allah jauhnya. Itu automatik menitis air mata tu. Sambil buat kereta boleh menitis air mata, kenangkan nasib. Sebab kehidupan kita ni tak panjang. Sekarang saya dah 40. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Saya pun tak nak panjang-panjang. Buat apa orang menyampah setiap kita? Betul tak? Dah tua-tua tak mati-mati. Lepas tu susahkan kerajaan nak bayar pencen saya. Bayar pencen kan, tak mati-mati. Bayar pencen. Dan kita pun bila dah sampai satu usia ni, dah tak berapa produktif kan. Kita pun letih, orang tak letak tepi kan. Kan anak-anak pergi berjalan, abah tinggal rumah ya. Kan kalau anak nak bawa, kalau tak kita pun tak naklah bawa, nyusahkan dia kan. Kalau boleh berjalan tak apa, ini kaki tak boleh nak berdiri dah, pakai tongkat, pakai wheelchair kan. Muka pun dah tak berapa kan. Allah, cukuplah setakat mana umur Nabi Muhammad SAW itu memadailah. Tapi kalau ada yang panjang lagi itu subsidi, nak macam mana ya? Tuhan bagi itu khairukum, bukan tak ada hadis, ada hadis yang menyebut bahawa panjang umur ni tak adalah kata satu kesalahan, satu kehinaan, tidak. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Di antara sebaik-baik kamu ialah panjang umur. Tuhan bagi panjang umur, dengan panjangnya umur dia tu bertambah baik amalan dia. Bertambah baik. Tua dia bertua bukan sekadar tua, amalan dia bertambah baik. Sebab apa? Kalau saya masuk Islam 18 tahun, sekarang 40 tahun, baru 22 tahun. Baru 22 tahun saya puasa tu kan. Tuan Haji dah lagi lama kan daripada saya puasa kan. Yang 50 tahun beza, yang 50 tahun 60 tahun dia puasa daripada, katakan kita ambil umur dia puasa 20 tahun dan 40 tahun puasa. So khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Lebih baik, bertambah baik amalan dia. Sebab apa? Kalau saya puasa baru 20 tahun, Tuan Haji sudah berpuasa 40 tahun. Jadi puasa orang 22 tahun dengan puasa orang 40 tahun sepatutnya beza atau tidak? Beza atau tidak? Beza. Sepatutnya solat saya yang baru 10 tahun dengan solat Tuan yang sudah 30 tahun sepatutnya beza atau tidak? Beza. Sebab you dah solat 30 tahun. Takkan 30 tahun macam tu je solat dia kan? Tak meningkat pun. Kualiti solat itu tak meningkat. Duit di akaun meningkat. Kereta bertambah, perabot di rumah bertambah. Dulu TV biasa je, sekarang TV apa? LCD. Lepas tu lagi canggih lagi, apa lagi? Smart TV pula. Wah, sekarang ada 3D pula, macam-macam boleh tengok kan? Bertambah, lebih baik. Walaupun solat saya dah 10 tahun tak berubah, di 30 tahun tak berubah, tapi dunia Allah bagi tau. Allah bagi, betul tak? Bagi. Walaupun solat kau ni mat 30 tahun macam tu juga gaya solat kau. Zuhur pukul 1.30 kau solat pukul 4 suku, 4.30 masuk asar. Macam tu lah. Dia kata, oi, ni solat ni waktu dah nak habis. Tak apa, masih zuhur lagi. Itulah yang buruk. Yang bestnya pula, dia solat zuhur 4 suku, 4.20 habis solat dia. Dia pun bagi salam, baca doa. Lepas tu lipat-lipat sejadah dan 4.30 azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia boleh cakap, awalnya masuk waktu asar. Awal masuk waktu asar, yang kau main zuhur lewat kau tak perasan. Awalnya masuk ya. Dia macam tu pula. Nampak tak? Walaupun solat saya tak bertambah kualiti, bacaan-bacaan dalam solat saya dulu, kini dan selamanya itulah surah saya baca. Kalau zuhur tu baca Fatihah je 4 rakaat, surah-surah tak ada baca. Betul tak? Umur dah 40 tahun, budak umur dah 45 tahun, anak dah 5 orang. Berapa banyak surah yang dah hafal? Kena fikir kan? Nak solat berjemaah di rumah, sekali-sekala nak berjemaah juga di rumah dengan anak isteri. Nak bagi tahu aku ni ketua keluarga, aku nak bimbing solat hari ni, I'm the captain. Aku nak mengemudi bahtera rumah tangga. So dia punya kemuncak jadi ketua rumah tangga, jadi imam di depan, anak-anak di belakang, isteri di belakang, solat berjemaah, berwirid, berdoa, menandatangan kepada Allah, kita baca doa, anak-anak mengaminkan. Itu kemuncak kau jadi ketua rumah tangga. Bukannya kemuncak jadi ketua rumah tangga pergi beli ikan tenggiri kat pasar. Ini ke mana Ji? Beli ikan tenggiri.
Kat mana pasar? Bagus. Ketua rumah tangga. Dia punya ketua rumah tangga, KPI ketua rumah tangga dia belikan kat pasar. No, belilah, memang kena beli pun. Tapi ketua rumah tangga ni dia boleh jadi imam, dia jadi solat, baca surah sejadah pagi Jumaat, baca surah-surah yang panjang. Ini tidak. Qul huwallahu ahad, Qul falaq. Solat berjemaah, anak-anak kita pun dah hafal surah Wadduha, dah hafal surah panjang kan. Abah ni masih lagi Qul huwallahu ahad, Qul falaq. Masih lagi silap. Anak kita tadika dah hafal sampai Wadduha ke bawah, abahnya baru itulah. Itu kadang-kadang isteri ajak solat jemaah pun, bila suami ajak solat jemaah, isteri pun tak nak. Isteri kata tak apalah bang, solatlah dulu. Sebab isteri dia tahu ini tak Qul huwallahu ahad, Qul falaq. Tahulah standard suami. Minta maaf bang, saya bukan nak menyidik, saya yakin ada kategori itu dalam surau ni. Cubalah hafal, bukan susah pun. Quran ni diturunkan, semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca. Siap ada baris lagi. Betul tak? Bukan tak ada baris, siap ada baris lagi. Kan? Kalau baris di atas A, kalau baris di bawah I, kalau baris depan U, kalau dua baris di atas A, kalau dua baris di bawah In, kalau baris dua di depan Un. Kalau tanda mati tu, matilah semua huruf. Betul? Itu je kaedah ni. Apa masalah ni? Masalah ni itu pun tak ada baca. Siap ada baris tak ada baca. Innal ladzi apa bodoh kafaru sawa. Allah, sadaqallahul azim. Mana ada satu bahasa atas dunia ni tak faham boleh baca? Tunjukkan saya. Bahasa Cina tak faham boleh baca tak? Boleh baca tak? Tak boleh. Bahasa Tamil tak faham boleh baca? Lagi tak boleh baca. Bahasa Jepun tak faham boleh baca? Tak boleh baca. Tapi Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Faham tak? Tak faham boleh baca tak? Boleh. Inilah keistimewaan Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaupun tak faham, Allah Ta'ala suruh kita baca, bagi kita peluang baca. Berapa ramai yang Qori dan Qori'ah yang saya jumpa tak faham bahasa Arab, tapi johan antarabangsa kan? Baca buka main lagi kan, johan antarabangsa kan? Itu yang Hakim pun menangis, Hakim Arab menangis. Kata tanya Syekh, di mana anta tabki ya Syekh? Tanya kenapa kau menangis? Aku sedih. Ana hazin. Limadha anta hazin ya Syekh? Lahum yaqra'un lakin la yafhamuna madha yaqra'un. Dia kata dia orang baca tapi dia tak faham apa dia baca. Sebab itu Syekh tu sedih. Baca sedap tapi tak faham kan? Jadi maksudnya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan, Al-Quran ini boleh baca walaupun tak faham. Maksudnya Allah Ta'ala beri kita peluang untuk membaca Al-Quran. Biarpun kita tak faham, you boleh baca. Semoga dengan baca itu dapat pahala. Betul tak? Jadi suami ni kena hafal satu surah, hafal senang aja. Satu hari satu ayat. Surah apa nak hafal ni besok ni? Nak mula hafal surah apa? Saya cadang hafal surah Wal Asr. Tak pula Wal Asr innal insan, paling pendek dia pendek. Tak pula hafal lah. Dia ada gak yang baca surah Wal Asr sesat? Pernah tak? Ada yang jadi imam, dia baca surah Wal Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia pergi surah Wat-Tin. Ada sesat dia tu. Dia baca surah Wat-Tin pula. Wat-Tini waz-Zaitun wat-Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia sesat. Dia sesat. Ada, jangan main. Jadi cuba, orang yang rajin menghafal Al-Quran, dia akan dapat keberkatan hidup. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, man mata, ingat dulu, man mata, sesiapa yang mati. Mata, mati, bukan mata tu mata.
Man mata wa laysa fi qalbihi, dalam hati dia, sesiapa yang mati sedangkan dalam hati dia fi qalbihi, ya, ma fi qalbihi, man mata wa laysa fi qalbihi syai'un minal Quran, tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran, kal baiti kharab, seperti rumah usang. Rumah usang tak ada faedah, tak ada siapa nak duduk pun. Jin pun tiada nak duduk lah, hantu duduk lah, ya, malaikat tak duduk. Kharab, dia kata diumpamakan manusia yang tak hafal Quran ini walaupun sedikit seperti rumah usang, tak ada faedah. Nampak? Sebab itu cubalah hafal, tak susah pun. Besok pagi lepas subuh balik ni pun boleh hafal dah. Tak susah, senang aja. Beramai yang tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, ada yang buta tak sini? Ada siapa buta? Tak. Beramai yang buta hafal Quran. Malu tak? Buta hafal Quran. Saya tengok buta hafal Quran, menitis saya mata saya. Allah Ta'ala cabut penglihatan mata dia, tapi Allah kembalikan basirah hati dia. Hati dia celik, mata dia buta, tak apa. Hafal Quran, yang buta yang hafal Quran, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sedih saya tengok. Dia rasa sebab bila tengok orang buta ni baca Quran, hafal Quran, kadang dia tengok dia baca Quran Braille tu kan. Yang tahu Quran Braille, dia pegang, dia raba, jadi dia sentuh dia baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia boleh baca. Tu mata tak nampak, pakai tangan jari je. Kita mata nampak. Apa ni? Mata. Baik betul je. Aku tu apa tu? Ni apa ni Ustaz? Alif lam. Dia baca alif lam mim. Alif lam. Saya pernah tadarus dengan orang awam ni. Saya sebut, tak nak sebut tempat mana tadarus. Alif lam mim ra tu dia. Dia baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mari. Al-Mari dia baca. Alif lam mim ra dia baca Al-Mari. Berbaris je tu. Orang buta tak baca Al-Mari. Engkau yang celik je baca Al-Mari. Apa? Boleh? Boleh. Abang tolonglah tolong balik apa keberkatan hidup tu dengan Al-Quran. Sebab bulan ni bulan turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke lapisan langit yang pertama. Berdebih turun. Faham Datang sejumlah Al-Quran itu seluruh 30 turun ke lapisan langit pertama. Daripada lapisan langit pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun, turun sebahagiannya di Mekah, turun sebahagiannya di Madinah. Sebab itu kalau kita buka Quran tu, dia ada tulis kat situ Makkiyah, betul kan? Makkiyah maksudnya surah ini turun di Mekah. Madaniyah ditulis tu, surah ini turun di Madinah. Jadi konten surah di Madinah dengan konten surah di Mekah tak sama. Dia punya kandungan tu, seruan tu, perintah itu tak sama. Biasanya surah-surah yang turun di Mekah banyak mengajak manusia kepada beriman, akidah, pemantapan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu surah-surah Mekah ni banyak menyentuh persoalan akidah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak kembalikan orang kafir Quraisy supaya menyembah Tuhan yang satu. Walaupun mereka yakin ada pencipta, kan bila tanya pada orang kafir Quraisy ni, limadha antum ta'budun al-asnam? Limadha antum laha akifun? Kenapa kamu sembah berhala-berhala ni? Dia jawab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada kafir Quraisy yang menyembah berhala ini, kenapa kamu sembah Allah? Tahu tak kamu siapa yang jadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan kata Allah. Wala in sa'altahum, sekiranya kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang jadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, nescaya sesungguhnya mereka akan jawab, yang menjadikan sekalian yang di langit dan di bumi ialah Allah. Habis kamu sembah berhala kenapa? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah selain Allah, berhala-berhala itu kami sembah supaya dia boleh menjadi perantara. Tengok, dia yakin Tuhan jadikan langit dan bumi, Tuhan jadikan dia. Habis kenapa disembah selain Allah? Supaya yang lain itu boleh tolong apply untuk dia.
Nampak? Tak boleh dalam akidah Islam, tidak boleh. Islam ni kita yakin yang menjadikan segala sesuatu itu Allah. Setelah kita tahu yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan saya, yang memberi saya rezeki, yang beri saya makan, yang beri saya kesehatan, saya boleh bernafas, saya sehat walafiat, semua ini adalah pemberian Allah. Setelah saya tahu ini semua pemberian Allah, saya kena ibadat kepada Allah, saya kena sujud kepada Allah. Hanya saja yang berhak disembah ialah Tuhan yang beri segala sesuatu itu, bukan pergi pada yang lain. Yang itu pun kadang-kadang kita silap lagi, masih lagi cari tok bomo. Sembahyang tarawih 20 rakaat, lepas tarawih pergi jumpa bomo, ambil tangkal kejap. Ada yang pesen macam tu, dia tak boleh. Tuan-tuan, saya tengok, saya punya pengalaman lah, saya tengok kalau orang tu dah biasa pergi bomo, dia suka pergi bomo. Kenapa? Kalau sekali dia pergi bomo, besok dia pergi lagi. Apa-apa hal dia pergi lagi. Bukan sekadar dia suka pergi, dia kempen pula orang yang suka pergi. Aku pergi, kau ada masalah aku pergi dah bagus je. Cubalah. Dia kempen pula orang yang suka pergi. Apa Ini bukan bomo saya maksud saya bomo yang bukan Islam. Bukan bomo yang mengamalkan perubatan secara bukan Islamik. Secara bukan Islamik. Kita pergi-pergi, ada pisang, ada lilin, ada itu, ada ini, ada pinang, ada sirih, kan? Itu. Kalau kita pergi sekadar nak berruqyah, kita pergi macam kita pergi Darul Syifa, kita minta doa, kita minta air, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi apa pun, kita masih lagi sebagai hamba boleh minta dengan doa. Tidak ada yang menghalang kita daripada memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan sifat kita ni sifat yang meletakkan satu perasaan bahawa yalah saya minta dapat ke. Tak, kenapa pula kau rasa kau minta tak dapat? Sebab apa? Yalah saya ni malas. Siapa suruh kau malas? Yalah saya sembahyang tak jaga. Kenapa tak jaga? Kita yang banyak masalah sebenarnya. Sembahyang tak berapa nak jaga, halal haram tak berapa nak jaga, batasan-batasan agama, batasan aurat semua tak berapa nak jaga. Semua ni kita tak berapa nak jaga. Lepas tu kita kata, yelah kalau saya minta dapat ke? Sebab semua kesalahan kita. Kalau semua tu clear, solat kita jaga, aurat kita jaga, halal haram kita jaga, ibadat kita jaga, yang fardu kita jaga, yang sunat kita suka buat, baca Quran, istighfar, masa tu kita pun boleh minta. Tak ada yang menghalang. Even kalau kita ada banyak masalah pun, kita beristighfar, kita minta dengan Allah, Allah akan bagi, Allah akan beri, tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, luas pemberian dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila kita menangis, bila kita bertaubat, bila kita insaf, semua ini sebab mungkin kita rasa kita banyak dosa, sebab itu kita rasa kita tak nak minta. Cuba kita cari jalan untuk menghapuskan dosa. Kalau ada kefarduan yang tertinggal, kita qada slow-slow lah, kita qada. Kalau isyak dulu tak apa-apa sembahyang tinggal, kita qada lah. Cuba kita qada. Zuhur pun kita qada, asar pun kita qada 4 rakaat. Taklah saya suruh sepasar buat semua asar 10 tahun yang tinggal, tidak. Buat yang mana mampu lah tu. Semua Ustaz. Semua ke? Yalah semua. Tengok dia kan. Tak, cubalah, cuba 4 rakaat, qada. Dalam perjalanan itu Tuhan nampak kita ni betul, sungguh kita bertaubat. Allah Ta'ala lihat betul hamba aku ni bertaubat. Dia bukannya tahu buat, tapi dia bertaubat. Jadi dalam keadaan tu, bila kita menangis, kita istighfar, kita mohon keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, dalam sepotong hadis saya jumpa, kami nitis saya baca hadis, tuan-tuan. Bayangkan bila seorang hamba itu beristighfar, memohon ampun, memohon taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas, menitis air mata dia, tuan-tuan, lebih cepat Allah Subhanahu Wa Taala sambut dia, menyahut taubat dia daripada seorang ibu yang melihat anak dia menangis. Kalau seorang ibu sekarang buat kerja di dapur, anak dekat rumah, dekat hall, dekat ruang tamu, tiba-tiba menangis kuat, menangis, anak dia menangis menjerit kuat, ibu dia tinggalkan semua kerja, betul atau tidak? Ibu ni saya nak tanya, betul tak? Dia tinggalkan semua kerja, lantas apa nak jadi anak aku ni? Pak, dia akan bekerja pergi tengok anak dia, betul atau tidak, Bu? Hati-hati ibu, macam mana ni, Bu? Betul kan? Betul. Dia akan bergegas segera menuju kepada anak dia. Apa dah jadi ke anak dia? Dia akan
Tapi hadis itu beritahu Allah Subhanahu Wa Taala lagi pantas daripada si ibu itu. Menyambut taubat si hamba tadi. Allah, kalau begitulah sifatnya pemberian kurniaan Allah, nak bertanggung untuk apa lagi? Nak tanggung lagi? Nak lewat-lewatkan lagi? Sungguh tidak patut. Kalau begitulah sikap ini, sungguh tidak patut. Kita leka. Takut esok kita dijemput oleh Allah dalam keadaan kita belum beroleh rahmat dan kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan keampunan. Saya sebut beberapa perkara. Quran tadi hafal, baca, hafal, cuba hafal surah-surah, sebab turunnya Al-Quran di dalam di salah satu di malam Lailatul Qadar. Kita dah ada di 10 penghujung. Salah satu malam yang akan kita bertemu ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dah lepas ke belum? Malam tu tiba-tiba kata, aku rasa semalam Lailatul Qadar. Dia kempen dengan kawan dia, kawan dia pun tak datang masjid. Surau. Ada tak mangkuk air macam tu? Dia kalau besok, kalau Lailatul Qadar ni malam tu, dia akan rasa dia adalah beberapa di ciri-ciri malam Lailatul Qadar ni, dia akan berlaku pada malam-malam kan 21, 23, 25, 27, 29. Namun demikian, ada kemungkinan tak berlaku pada malam 22, 24, 26, 28. Ada kemungkinan tak? Pandai pun. Mana tahu dia datang surau 21, besok 22 tak lagi. Lepas tu 23. Kenapa? Aku datang malam yang kemungkinan Lailatul Qadar lah. Yang mana tak berapa Lailatul Qadar tu, aku nak tolong bini aku buat kuih. Niat dia bagus, tolong isteri, bagus lah tu. Nabi pun tolong, betul tak? Jangan buat tak indah je dengan isteri. Isteri buat kuih, tolong isteri buat kuih. Jangan datang puteri darah aja tolong. Nabi pun tolong isteri dia masak roti. Betul, Nabi tolong isteri masak roti, uli roti, masak roti. Selepas siap roti tu pula, lepas masak tu, Nabi siap suap kat isteri dia tau. Romantik, tak romantik Nabi Muhammad SAW. Siap suap. Ini kita ni, orang perempuan ni ataupun lelaki ni, suap menyuap ni masa mula-mula kahwin itulah. Itu pun sebab kameraman suruh ambil gambar makan apa, makan beradab kan. Makan beradab itu suap. Ini suap. Bersilau, mesti bersilau suap. Lepas tu tak ada suap dah sampai sekarang. Tunggu stroke je kena suap. Rasa tak ada. Apa? Romantik tak? Itu Nabi SAW. Sebab itu saya fikir kita pun kena macam tu. Ada Nabi pun tolong, tak salah pun. Tapi janganlah sampai malam-malam 20, malam-malam ganjil ni tak datang masjid, datang surau. Banyak riwayat sebut itulah malam tu suasananya tenang, suasananya tenang, tidak panas, tidak sejuk, sepoi-sepoi angin dia, langit tegang. Tapi tak tahu lah Malaysia ni langit sampai bila nak tegang. Saya pun tak tahu, penuh dengan jerebu je. Kan Jordan tak ada jerebu, selamat je balik Jordan baru. Angin tegang, nampak bintang, okey, terang, nampak. Okey, itu salah satu faktor tu kita tak boleh nak kira sangat sebab jerebu sekarang. Jadi suasana tenang, malam tu kita akan rasa kelainan. Baik, di paginya pula kita akan lihat matahari terbit dalam keputih-putihan warna biasa kuning. So ni di antara ciri-ciri. Di antara ciri-ciri. Jangan pula malam ni buka tingkap, puluh tangan. Panas tak ada. Besok dia buka 30 tangan lagi. Panas tak ada. Habis sampai 30 tak ada Lailatul Qadar. Aku rasa malam tahun ni tak ada Lailatul Qadar lah. Sebab apa? Setiap malam panas. Tak boleh kira dah tu, tak boleh kira. Jadi malam salah ke malam mesti Lailatul Qadar. Ada juga riwayat yang menyebut, ada beberapa riwayat sebut secara muktamad, dipegang oleh beberapa orang ulama bahawa Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam 27. Malam 27. Tapi itu di antara riwayat. Tetapi kalau kita kumpul semua riwayat, saya lihat kebanyakan riwayat sebut malam-malam ganjil 10 terakhir. Tak dia katalah kita memang sibuk, hari itu kita penat bekerja, ada urusan dan sebagainya, penat sangat, kita datang semayang isyak berjemaah, paling tidak
pasang telinga elok. Paling apa dia Ustaz? Yang paling tidak tadi? Yang kita, sebab kita suka yang paling tidak. Paling tidak kita suka. Paling tidak. Ya. Paling tidak. Apa yang paling tidak tadi Ustaz? Yang paling tidak, datang sembahyang isyak berjemaah, datang sembahyang solat subuh berjemaah, solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Sekiranya berlaku solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, malam itu malam Lailatul Qadar, dia dikategorikan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oh, okey. Dia ada mazhab tu, saya tahu. Oh, ya Ustaz ya. Allah, terima kasih lah Ustaz. Terima kasih, bagus. Tapi kita tak mahu lah, paling tidak. Dia tak sama orang yang datang solat dengan orang yang datang isyak dengan subuh je. Tak sama, sama ke? Tak sama. Tak sama. Jadi paling tidak saya beritahu itu keadaan bagi mereka yang dalam keadaan kesesakan. Dia ada urusan, anak dia minta dikawal, anak saya semalam jatuh luka kepala dia, bawa ke hospital sampai pukul 12 lebih, nak jahit sebagainya. Kan kok ada kes-kes macam tu berlaku. Kalau ada apa-apa insiden dan sebagainya, isyak tu kita berjemaah, subuh tu kita jemaah. Tak mau terlepas tadi tu, terlepas. Ni tak lama lagi dia akan bermusafir kan, akan musafir balik kampung, balik kampung. Yang balik Kelantan dah Terengganu, dia nak balik jauh-jauh ni kan, dia pilih balik lepas sahur. Dia balik, lepas dia keluar lepas berbuka, katakan dia nak balik kampung. Malam tu dia buat tak tarawih, dia tak buat tarawih. Jadi dalam perjalanan itu boleh aja dia sembahyang sunat, RNR, betul tak? Amboi, kita kalau duduk minum kopi, minum tu tarik 2 jam tak apa, rehat ke RNR kan, minum air, makan. Alah turun lah, bukan tak ada surau ke RNR kan, sembahyang sunat 4 rakaat ke 2 rakaat ke bukan tak boleh. Boleh. Kita nak mentazimkan malam Ramadan, kita nak mengagungkan malam Ramadan, menandatangan kepada Allah. Dia bulan Ramadan ini ada banyak rahsia. Kalau pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 ada 3 perkara yang Allah Taala sebut. Pertama sekali, la'allakum tattaqun. Betul? Mudah-mudahan dengan puasa kamu beroleh takwa. Jadi bulan puasa bulan memperkasa takwa. Bulan memperkasa takwa. Tuan-tuan tahu takwa itu apa? Tak tahu? Ada orang kata takwa ni takut bini tua. Dah tua takut buat apa? Kan? Dah tua takut buat apa? Pelik kita. Takut bini tua Ustaz. Dah tua kau takut buat apa? Ada pandai lah dia orang, dia punya kona tu kan, takut begitu. Takwa ini seperti mana yang ditarifkan oleh Sayyidina Ali. Saya suka takrif Sayyidina Ali. Orang tanya pada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Amirul Mukminin jawab, takwa ini yatadammanu arba'ata asya. Takwa ini ada 4 perkara. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, ciri pertama. Ciri kedua, wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan pemberian Allah. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Itu ciri ketiga. Ciri keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. So 4 elemen ini mesti ada dalam la'allakum tattaqun. Faham tak? Takwa yang kita peroleh di bulan Ramadan mesti merangkumi 4 faktor. Bertambah takut kepada Allah, bertambah syukur kepada Allah, bertambah-tambah cinta pada Al-Quran. Sebab Quran turun bulan Ramadan, kita ada banyak masa untuk baca Quran, untuk dengar Quran. Dan yang keempat, bersiap sedia bertemu Allah. Bulan Ramadan, amalan kita pun bertambah. Di antaranya solat sunat, tarawih, witir dan tahajud. Betul tak? So keempat elemen ini dia adalah merangkumi pelengkap bagi ciri takwa. So kalau bulan Ramadan ada 4 ciri ini, kita nak juga di Syawal ada 4 ciri ini. Boleh atau tidak? Hancur. Ada saya pergi surau, masjid tutup. Mohon minta maaf, sila solat di luar kerana jawatan kuasa bercuti. Kunci masjid, suruh solat kat luar, jawatan kuasa boleh. Habis. Malam pertama tu dah habis. Jangan malam pertama, malam terakhir tu. Sebab itu saya suka di Kelantan. Saya pernah beraya di Kelantan sebab isteri saya orang Kelantan. Malam Ramadan tu, katakan besok raya, malam ni dah istihadah, besok raya, malam ni kalau pergi masjid dia ada sembahyang sunat tasbih. Tarawih tak ada dah.
Sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat hajat. Kalau boleh buat surau ni pun lagi cantik. Malam tu kumpul, kita sebelum takbir raya tu kan, kita takbir raya tu kita sembahyang sunat tahajud, kita sembahyang sunat tasbih. Ya, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat hajat, lepas tu sembahyang sunat witir. Dalam setengah jam habis lah. Kan? Boleh? Tak percaya dia. Kalau tak di surau pun di rumah pun boleh. Doa lah lepas tu kan, ya Allah. Tuan-tuan malam hari terakhir, tuan-tuan ingat betul? Malam terakhir Ramadan itu doa mustajab. Salah satu riwayat sebut doa kita mustajab di malam terakhir Ramadan. Tak nak ke? Offer Tuhan bagi tak nak ke? Satu kelebihan, satu kurnia Allah beri di hujung Ramadan itu doa kita mustajab. Malam 29 tu, jangan tinggal. Kan? Ini offer Tuhan bagi tak nampak. Kalau offer kat Kamdar nampak lah. Orang kata cari Lailatul Qadar, dia pergi Kamdar. Ada tak? Tak salah, pergi siang hari lah nak beli. Saya tahu, saya ada anak 5 orang. Tahulah isteri saya pun nak beli juga barang. Bukan kata kita ni maksum tak beli barang, tak bersiap untuk raya. Tak boleh. Orang kita ni dah berumur ni, tak kisahlah raya apa pun. Tapi budak-budak tak boleh. Dia nak beraya. Lepas tu anak-anak kawan kita nak datang, kawan-kawan kita nak datang rumah. Takkan nak bagi makan mi goreng, bihun goreng. Mesti nak kuih raya, mesti nak ada something special. Betul tak? Biasa. Jadi tak salah, tetapi nak beritahu siang hari itu tak apa sibuk pun, malam jangan lupa. Jadi malam terhujung tu jangan lupa. Malam Ramadan yang terakhir tu jangan lupa. Supaya kita benar-benar beroleh kejayaan. So 4 elemen itu kita nak bawa dalam bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama disebut la'allakum tattaqun. Keduanya la'allakum tashkurun. Betul tak? Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila selesai saja bulan Ramadan, habis saja bulan Ramadan, kita akan bertakbir raya. Betul? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tengok, itu pun dah nampak sedih dah perempuan. Baru acah-acah je, itu dah sedih. Nampak? Disuruh kita bertakbir. Tapi takbir kita dengan takbir Arab jauh beza. Arab punya takbir, saya sembahyang raya, saya pernah raya di Mekah 3 kali. Saya raya di negara Arab banyak kali dah saya raya. Tengok dia punya takbir, tak ada macam kita lurus dia takbir dia. Macam kucing jatuh tingkat 13, tingkat 14. Cium, pong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Macam tu je takbir dia. Semangat ke? Kan? Tak ada siapa yang tak ada. Semangat tu. Takbir, kejayaan ni, kemenangan umat Islam. Menang perang Badar, menang berRamadan, menang mengawal apa, menundukkan hawa nafsu. Kemenangan kita. Ini tidak sampai kat Malaysia, dia dah otor dah bagi, rhythm dia dah berubah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Lain kan? Ada yang jadi mendayu sedih-sedih. Tak ada. Harap punya lurus je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tukar. Semangat tak dengar? Tukar tahun ni takbir raya. Boleh? Takut dia tak ikut kan? Takut dia tak ikut. Pertama sekali imam boleh buat tak? Bila tak adalah, tak apa je pun. Tapi nak kata kita dah ubah itu je nak. Sebab itu kita punya rasa lain, semangat lain, dia lain. So la'allakum tashkurun. Berpuasa kita sebulan dengan segala kurnia Allah Ta'ala beri. Dia beza puasa dengan raya, puasa dengan solat ni beza. Betul tak? Puasa ni dia fardukan puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kamu puasa. Mudah-mudahan seperti mana puasa itu difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari
hari yang telah ditetapkan. Faman kana minkum maridan. Tengok, dia bagi excuse. Dia bagi excuse, dia bagi rukhsah kepada mereka yang faman kana minkum maridan, sesiapa di antara kamu sakit, au ala safarin, atau dia bermusafir, fa'iddatu min ayyamin ukhra, dia boleh berbuka puasa diganti dengan hari-hari yang lain. Solat tak begitu. Solat sama ada kamu bermusafir, kamu sakit, kamu kena solat. Betul tak? Pernah tak dalam Islam ni sakit boleh tinggal puasa, boleh tinggal solat? Pernah? Tak ada, kecuali 3 keadaan: tertidur, pengsan, hilang kewarasan. Selain daripada itu semua kena solat. Boleh solat berdiri, solat berdiri. Tak boleh solat berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Baring, gerakkan mata. Anggota badan tak boleh gerak, gerakkan dengan mata saja solat. Boleh tak? Boleh. Itu sampai tahap itu. Mata pun tak gerak. Kita kata, halo, halo, bang, bang, tak ada. Kita masih sembahyangkan dia. Habis dah? Betul? Dia tak, bang, bang solat. Bang, bang solat, bang. Bang solat, bang. Macam tu dia kata tak gerak, tak ada apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula solatkan dia. Kau tak boleh solat ni? Tak apa, kami solatkan kau. Allah Akbar. Betul? So sampai tahap itu, solat ini no excuse. Di kutub utara, kutub selatan, dalam kapal terbang, dalam kapal selam, semua kena solat. Dalam gua, di mana saja kita berada, kita kena solat. No way, no excuse. Nampak tak nampak kiblat pun macam mana sih nak solat ni? Dia kiblat dia nak cari. Tak jumpa kiblat, kenapa tak solat? Tak jumpa kiblat, tak solat lah kita. Katakan jatuh dalam hutan, jatuh dari helikopter, pom gedebak, jatuh. Baju semua tersangkut dekat ranting-ranting, seluar semua tersangkut, jatuh, tinggal sependa je. Kena solat tak? Kena solat tak? Ya ke? Tak tutup aurat pakai sependa je boleh solat ke? Kena solat lah. Yang sibuk nak tutup aurat masa tu siapa nampak? Dia pertama dia ikhtiar. Apa dia ikhtiar? Dia cari daun-daun tu, dia kena tutup juga macam mana pun aurat dia tu. Pastikan daun bukan daun gatal lah. Daun biasa ni kan jadi satu hal pula. Sekarang ni pun kita dah banyak garu kan sembahyang. Allahu Akbar. Pelik saya. Duduk macam ni tak ada siapa yang gatal pun. Tapi bila takbir je Allahu Akbar, automatik gatal. Dia bertakbir je gatal, tak tahu kenapa. So dia kena solat tak? Kena solat. Dia kena cari kiblat tak? Carilah. Dia cari kiblat macam mana dia cari kiblat. Kalau ada matahari, dia nampak matahari. Di mana paling tidak dia nampak di mana matahari jatuh, itulah kiblat dia. Betul? Itu ijtihad dia kena buat. Dia kena ijtihad. Baik, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kena berusaha cari kiblat. Tak jumpa, dia kena ijtihad. Dia selepas dia ijtihad, dia solat. Selepas dia solat, datang kawan dia beritahu, oi, kiblat bukan situ. Solat dia tetap sah. Sebab dia sudah berijtihad. Melainkan Allahu Akbar, agak-agak sinilah. Allahu Akbar. Jadi kalau datang beritahu, aku agak-agak je, tak boleh, kena ulang solat. Beza. So tak boleh nak di-excusekan solat ni. Macam mana keadaan sekalipun kena solat. Kita solat, anak-anak kita solat. Tapi sayang tau perempuan, tuan-tuan ni, Ramadan ni ramai yang puasa, tapi dalam masa yang sama ramai juga yang tak solat. Dia puasa je, kita puasa je. Puasa tak solat ke? Kita puasa. Tak solat pun kita puasa tau. Padahal puasa ni kau tinggal pun boleh. Betul? Dia pernah Ibnu Sirin, seorang ulama, dia muhaddis, ulama yang pakar dalam hadis, dia pakar juga dalam fiqh. Ada sekali anak murid masuk jumpa tuan guru ni, jumpa Ibnu Sirin. Ketika jumpa Ibnu Sirin, Ibnu Sirin tak puasa. Di bulan Ramadan dia tak puasa. Anak murid ditanya, tuan guru tak puasa lagi ni? Aku tak puasa lah ni. Kenapa? Aku sakit. Anak murid tengok, macam sehat aja, apa yang ni tak sehat ni? Apa kena sakit pula? Tuan guru sakit apa? Aku sakit ibu jari. Ibu jari? Sakit ibu jari dia buka puasa. Sebab sakit dalam Quran, sakit bagi puasa dia tak beritahu sakit apa. Betul tak? Tadi sakit apa? So mungkin sakit ibu jari dia sakit bagi dia, mungkin ibu jari saya kalau sakit, saya tak sakit. So sakit ini tak sama di antara satu sama lain. So Islam sampai begitu sekali meletakkan, kalau kau sakit kau buka puasa. Kalau kau boleh tahan sakit tu kau tahan. Kalau kau tak tahan, buka puasa. Biasa. Tapi solat tak boleh.
Solat tak boleh. Kenapa kau tak solat? Pening kepala, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak solat? Sakit gigi, tak boleh. Kenapa kau tak solat? Lupa bawa tudung, boleh. Kenapa tak solat? I lupa bawa tudung lah. Tak boleh. Kenapa kau tak solat? I pakai Q-Tech. Macam mana kan ambil wuduk? Siapa suruh kau pakai? Macam-macam alasan orang bagi kan. So solat tidak boleh. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan kelonggaran, dengan kurnia yang Allah Ta'ala beri pada bulan Ramadan, berpuasa sebulan, dengan mempertingkatkan lagi solat, kualiti ibadat kita, mempertingkatkan lagi kualiti kesihatan kita bersyukur. Hujung sekali, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sekiranya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, mengenai aku, kata Allah, kalau mereka bertanya kepada engkau mengenai aku wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku sentiasa memperkenankan setiap pemohon yang memohon. Tuan-tuan tanda tangan, ya Allah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, minta dengan Allah dengan penuh keyakinan Allah akan beri. Tuan-tuan akan dapat. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada pada sangkaan hamba aku. Bagaimana hamba aku sangka? Hamba aku sangka aku boleh beri, aku tetap akan beri. Jangan minta dalam hati yang tak berapa jujur, tak berapa ikhlas. Aku minta ni, ya Allah berilah, ya Allah. Minta aja, mulut minta, tapi hati tak minta sekali. Itu yang tak dapat. Dia kena keyakinan. Ya, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka beroleh rusyid, beroleh petunjuk yang berpanjangan. Jadi 3 kita akan dapat, dan 4 penilaian dari sudut takwa yang saya sebutkan tadi. Dengan cinta kepada Al-Quran, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.